Is Malaysia safe for girls living alone? Honestly, Malaysia is generally safe, especially compared to many other countries. But like anywhere, you need to stay alert. Avoid walking alone late at night in quiet areas. Public places and transport feel safe, and people are usually respectful. Safety is not a huge issue in Malaysia, but you still need to be smart. Sejak merdeka, Malaysia tidak pernah terlibat dalam perang besar. Tiada serangan terbuka, tiada peluru berterbangan di bandar, tiada negara musuh datang menjajah. Soalannya, ini kerana nasib atau kerana sesuatu yang kita bina secara senyap? Apabila dunia melihat peta global sejak pertengahan abad ke-20, satu perkara jelas, perang bukan sesuatu yang jarang. Negara baru merdeka sering bergolak. Ada yang berperang saudara, ada yang dijajah semula, ada yang runtuh sebelum sempat membina negara. Malaysia juga merdeka dalam tempoh yang sama. Namun jalannya berbeza, tidak sempurna, ada ancaman, ada konflik kecil, tetapi tiada perang besar. Bagi pemerhati luar, ini sesuatu yang luar biasa. Kerana kestabilan jangka panjang jarang berlaku secara kebetulan. Malaysia bukan negara yang paling kuat ketenteraan, bukan kuasa besar, bukan negara yang menakutkan jiran. Namun sehingga hari ini keamanan masih bertahan. Persoalannya bukan kenapa Malaysia selamat, persoalannya ialah bagaimana Malaysia mengekalkan keamanan dalam dunia yang sentiasa mencari alasan untuk berperang. Jawapannya bukan satu. Ia gabungan keputusan, budaya dan strategi yang dibuat perlahan-lahan selalunya tanpa disedari rakyat sendiri. Malaysia tidak dibina atas dendam. Banyak perang bermula kerana dendam sejarah. Malaysia merdeka melalui rundingan, bukan penaklukan bersenjata besar-besaran. Ini membentuk DN negara. Masalah diselesaikan dengan rundingan, bukan senjata. Kepimpinan awal memilih kesederhanaan. Pemimpin awal Malaysia memahami satu perkara penting, negara muda tidak mampu menanggung perang. Mereka memilih kestabilan sebagai asas, bukan keberanian palsu di pentas dunia. Hubungan baik dengan jiran. Malaysia jarang mencari musuh. Sebaliknya, ia membina hubungan pragmatik dengan jiran serantau. ASEAN sendiri lahir daripada kesedaran bahawa Asia Tenggara tidak mampu terus bergolak. Pendekatan berkecuali dalam konflik global. Malaysia jarang berpihak secara ekstrim. Tidak terlalu condong ke satu kuasa besar. Berkecuali bukan tanda lemah. Ia tanda kebijaksanaan geopolitik. Ketenteraan untuk pertahanan, bukan provokasi. Angkatan Tentera Malaysia wujud untuk melindungi, bukan menakutkan. Tiada doktrin menyerang, tiada retorik perang. Ini menurunkan risiko konflik terbuka. Kepelbagaian dalaman diurus dengan berhati-hati. Negara berbilang kaum mudah dieksploitasi untuk perang dalaman. Malaysia memilih pendekatan pengurusan sosial tidak sempurna, tetapi cukup untuk mengelakkan perpecahan besar. Rakyat tidak dibiasakan dengan retorik perang. Media, pendidikan dan wacana awam jarang mengagungkan keganasan. Ini membentuk masyarakat yang tidak gairah terhadap konflik bersenjata. Ekonomi lebih penting daripada konflik. Malaysia sedar perang memusnahkan ekonomi. Pelaburan, perdagangan dan kestabilan dipetia sebagai keutamaan nasional. Malaysia tidak menjadi alat kuasa besar. Banyak negara kecil berperang kerana menjadi proksi kuasa besar. Malaysia berhati-hati agar tidak terperangkap dalam permainan geopolitik orang lain. Ancaman ditangani secara tertutup. Malaysia pernah menghadapi ancaman keselamatan, tetapi ia ditangani secara terfokus tanpa membesarkan konflik ke skala perang. Budaya rundingan dalam politik. Walaupun politik Malaysia keras, rundingan tetap menjadi jalan utama. Ini mengelakkan konflik politik daripada berubah menjadi konflik bersenjata. Tiada kultus keganasan. Malaysia tidak membina identiti nasional berdasarkan peperangan atau heroisme bersenjata. Keamanan menjadi norma, bukan pengecualian. Keselamatan dalaman lebih diutamakan. Keselamatan rakyat di dalam negara dianggap lebih penting daripada imej kuasa di luar. Agama tidak diperalatkan untuk perang. Walaupun agama penting dalam masyarakat, ia jarang dijadikan alasan rasmi untuk konflik bersenjata. Ini faktor besar yang sering diabaikan. Malaysia belajar dari kesilapan negara lain. Sejarah rantau ini penuh pengajaran. Malaysia melihat apa yang berlaku di tempat lain dan memilih untuk tidak mengulanginya. Malaysia tidak bebas daripada masalah. Tetapi satu perkara jelas, perang besar bukan sebahagian daripada jalan yang dipetih. Keamanan Malaysia bukan hadiah. Ia hasil pilihan berulang untuk menahan diri, untuk berunding, untuk tidak membiarkan ego memimpin negara.
Soalan terakhir bukan kenapa Malaysia tak pernah perang besar. Soalan yang lebih berat ialah, adakah kita cukup bijak untuk terus mempertahankan pilihan ini dalam dunia yang semakin agresif? Kerana keamanan tidak runtuh dalam satu hari. Ia runtuh apabila generasi lupa kenapa ia pernah dipetir. Okay, as a woman who come to Malaysia, do you feel Malaysia is safe place for women? It is actually, yeah. That's the impression that I got since the first moment that I got here. Actually, I live in Lisbon in Portugal, and I came here from Lisbon, then to Singapore, and then I went to Tioman Island. Yeah. And that's the first impression that I got actually in Tioman, that I felt very safe. So especially for female solo travelers, I'm pretty sure it's a very safe country. Yeah. Will you recommend Malaysia to others? Yeah, I will definitely would. Yeah. Actually, my grandparents were here in 1992. And they were the ones that always spoke so highly about Malaysia. So I wanted to try it. Want to try Yeah, it? exactly. Okay, Yeah. okay. And yeah, it's great to see that it's like, I never felt unsafe until now. So yeah. Okay, thank you. That was You're really, welcome. can you find something? Can?